Dia rakam. Cepat. Dia penuh. Kak. 2, 3. Ini saya nak pergi camping. Mandi. Tangan tu bisa gantung. Aja. Ni. Cepatlah. Ayah nak pergi campsite berenang bersama kamu. Baby? Kami nak pergi mandi campsite. Campak? Nak pergi mana? Campsite. Kami nak pergi campsite nak berenang. Berenang lagi? Ayah. Ayam. Ni dulu ayah. Kami nak pergi mandi. Semua nak pergi mandi je kata Juan tak mau tidur situ. Tidur. Kami nak pergi campsite. Cepat. Siapa yang boleh cakap banyak dia boleh jadi cameraman. Cepat. Kami nak pergi bakar-bakar, lepas tu mandi, lepas tu tidur, lepas tu dah. Okey, dah jadi cameraman. Ni tak jadi cameraman je. Cameraman. Kita singgah sikit dulu. Cameraman hari hujan. Kita nak camping hari hujan, Mak. Mak, bodoh. Mak bodoh. Kata kat dia sendiri, Mak. Bodoh. Bodoh. Hari hujan. Pergi. Nak masak siapa yang tak mandi? Mandi belum? Mandi belum? Mandi dah. Mandi belum? Belum. Astagfirullahaladzim. Mandi belum? Belum. Astagfirullahaladzim. Mandi belum? Belum. Mandi belum? Muhammad mandi belum? Aish lah bagi harapan. Aish mesti mandi dah. Abang Afiq, mandi belum? Astagfirullahaladzim. Mafira, mandi belum? Oh, dekat gila bodoh. Dekat gila bodoh. Apa kerja kan? Gerak. Kan gerak apa? Adik, kau adik.
homestay campsite. Ariel. Depan Ariel tu. Jalan depan dulu, jangan buat buti atas ni. Ariel tak boleh turun ni. Ha. Nak naik lagi tak boleh. Ha? Mak, tunggu lah Mak. Belum tahu di tempat tu namanya. Tempat tu kah? Agro farm ni ya. Campsite nah. Campsite dah. Oh. Ha? Supri. Aha. Ini kan Supri. Aha, parking sini ya. Itu Pak. Oh. Kakak masuk mana? Mau Syukri ni tempat lah campsite. Itu tanpa berapa? Ya? Tanpa berapa? Tampak. Ah. Apa dia? Tempat. Ah. Tampak. Tambah? Tempat. Oh, tempat. Empat. Tempat ya. Aha. Barang ada. Barang ada? Kalau you masuk ke sana, Boleh parking sini kah ataupun kena parking sini? kereta you barang dalam semua turun. Aha. Kereta tinggal sini kan. Oh, Parking sini boleh. pasal dia jauh dalam tu? Darah. Itu depan tu sajalah. Ah, tak apalah angkat sikit-sikit. Dia kata apa kak? Lain sampai sini nanti kita barang parking sini Dia kata parking situ dulu, mak keluar barang, lepas parking siap balik. Malah tak jauh. Tak payahlah, angkat je barang. Kalau 3 kali kalau parking situ saja tak apa, tak payah angkat barang. Ada orang masuk. Ada orang? Ada orang masuk. Oh, ada orang masuk lagi. Pagilah kau dapat parking barang. Tak lepas lah. Wih, lepas juga. Patutnya kau lah si lepas. Pak. Pak, apa rasa? Oh, sono. Oren. Apa kau rasa semua? Nanti boleh tengok di TikTok. Apa kau rasa semua? Rasa best nak tidur. Oh, rasa best nak tidur. Barang turun dulu. Si, mau kita nak turun barang. Barang turun dulu, lepas buat parking sia. Kak, tu. Kita ada kolam boleh main. Masuk dulu lah. Itu barang, masuk barang. Betul. Sini. Oh, tak. Barang ada turun dulu. Tu lepas kat depa. Oi, Motor lah. masuk sana, turun barang dulu, nanti parking dalam ni. Okey. Ada banyak barang sih. Banyak. Barang tak banyak, tak payahlah jalan kaki je lah masuk. Ya, bukit. 3 tapak, 1 seling. 3 tapak kan? 3 tapak, 1 Macam seling. 3, 2, 4. Ah, betul. tapak, 2, 3, 4 betul. Okey, saya call. Tanya bos. Buat durian tidak? Mesti ingat. Itu ada tanam dia orang. Itu ingat kau enggak? Beli ke apa? Durian beli. Beli ya? Sini mana? Pilih lah. Saya orang baru macam baru tanam tu kecil-kecil. Itu sana baling tau. Kalau you main duduk sini kan, kalau musim buah makan free dah kasi. Apalah kena beli Ada juga. lagi kecil-kecil pokok pun kecil. Ini durian sudah masak kah? Baru masak. Baru masak. Ada luruh lah buah, tak ada Tadi Saya ini keluarga tak malu sikit. Ini keluarga tak malu asal dapat free. Ni pun eh. Nak buat bangun tidur nak. Mami di tandas ni. Ha? dia orang 3 tanpa bukti. Dua orang baru Ada kolam? 3.
Ini apa dia? Kolam mandi. Kolam mandi ni. Oh, ingat kolam ikan. Abang kalau sampai sana sudah, kita itu tak. Ha? Abang nak dibagi tahu sini. Tengok ni. Ha. Itu apa? Itu pendek. Lagi ada ruang. Ma, ayah ma. Cak dia buat pancing. Berapa? Satu je pancing kecil. Tadi ada ikan besar tadi. Ikan kan? Tadi ada ikan. Tadi ada ikan. Apa buat kembali? Oh ni tempat dalam ni tempat tu. Kat situ, kat sana tu ada. Barang dah lah. Ha. Asal nak susunan dia tak tahu lagi. Ada lagi? Ha? Yang ni memang tempat ni. Perempuan, Nabila dengan lelaki sana. Okey, lepas tu? Cuma tempat barang kek, barang barbecue. Kadang-kadang nak kipas pendek ke tinggi punya? Pendek punya lah. Tanyalah. Ha, kalau tinggi, Tak ada minta. ha? Tinggi. Ha, pendek. Dah ada kat pang. Dua yang dua. Ini dua. Mana dua juga? Kalau satu-satu. Sekarang ini mau pakai dua pendek kecil ni. Dua pendek. Dua pendek. Dua pendek lah. Pendek. Siapa? Jom ke mana ni? Yang mana dah? Ha? Yang makan dah? Mak kalau bahagian tu apa? Ha? Bahagian boleh buka dua-dua kah? Satu boleh buka. Itu lubang ke mana? Buka dia. Buat tak. Golong kan ya, golong. Sini ada. Ini aja. Kan macam tu cara dia. Mana nak buat? Oh nampak bagus. Nak pencet kereta mak. Ada kat Ica, tiket Ica. Alah, beg mak lah. Telefon mak dia. Rumah dia kan? Tengok apa punya ni. Ada siapa dalam tu? Kami dua orang je lah. Ha, tengok. Hei, mereka mandi dah. Tempat apa besar ni. Kat lipa kat tu. Ada tandas maknanya. Mana kau nampak sini kot? Ha? Mana kau nampak kat sini? Bukan sini. Ha? Loh, tak jauh mana je. Tak jauh. Belah bukan belah kanan. Wow. Tu lelaki. Tu perempuan belah tu. Tandas kat situ. Yang lelaki hujung sana. Loh. Oh, tandas lelaki hujung mana? Ha. Training macam nak ambil dekat dengan mak dengan tandas atau mau sampai dekat dengan tandas? Dekat lah. Ha?
Jom makan dulu, jom. Semua mau makan dulu. Jom adik, jom makan dulu, jom. Jom makan. Sini boleh mandi sampai malam. Sampai malam sampai pagi esok boleh mandi. Boleh. Sudah tanya dia kata boleh mandi sampai malam. Siapa malas mau mandi? Siapa malas Siapa mau malas mandi? mau mandi? Makan dulu macam Alia. Abah tengah makan kah? Tak mau makan. Tak ada orang teman kah mandi? Ada bawa pelampung? Tak ada bawa pelampung? Mana pelampung tak ada? Ada apa pelampung? Ada tinggi tak apa, ada kecil. Halo. Makan apa? I ate some rice. Ush. Gemuk lah Wan. Cukup lah Wan. Kau rasa macam boleh bertahan lagi apa hari je makan. Oi. Mana diet dah hilang dah? Hilang dah. Hari ni. Hari ni esok lah. Nanti balik sana. Diet lah balik. Tu yang nak rasa ni kan nanti ponek balik sana. Alah. Makan. Dengan durian lagi. Durian dah. Nasi kandar dah. Dah. Okey, tiada. Teh ais dah. Okey, cukup. Mi udang. Bersembut belum? Bersembut. Mi udang. Cepat tapi. Apa? Sempat kepi ni kata. Ui, banyak cakap. Hai. Bombong tu. Ada bunyi. Oh, jom makan lah Ira. Ha? Azam buku apa? Tak tahu, makan dulu. Mana apa? Ha? Makan dah lah. Belum masuk waktu je. Penang lah. Ha? Yang Penang punya. Waktu ada tadi. Padi. Alah, ni dah mayang ni. Alia. Lên mà nó nhầm, mấy đâu được là tôi bò mình. Saya. Ha. Hati-hati ya. Mobil tendang lagi. Tengok, semua dah selesai. Ya. Oh, yang tu je level lampau. Ingatkan berenang macam apa. Buat balik. Ni ikan nak datang. Dugong banyak mandi. Dugong banyak mandi. Ni macam mana ikan nak datang. Ada lagu
Ada labi-labi. Alia. Alia tahu lagi Alia? Alia kura-kura Alia. Tak mau tengok? Kura-kura. Adik, yang sakit lutut mak ah. Kau menira Merajuk. Ay, orang merajuk. Kita habis merajuk. Allahumma salli alaihi. Nak bukan nak ambil adik punya gambar lah, nak turun tangga ni tak boleh. Nak dah berat dah. Tak boleh nak turun tangga. Adik pergi sana, jom. Sini jom. Sini ada banyak ni ikan. Sini ada banyak ikan. Sini. Ada ikan, jom. Malas. Ay, malas pula. Situ ada ikan besar. Usu pergi tangkap tu. Jom. Usu pergi tangkap. Jom cepat. Ada ikan. Jom cepat. Sini. Sini cepat. Ada ikan sana. Sampingnya wajib. Cepat adik. Jom agak usu jom. Konon-konon bapaknya bujuk. Ui, Minta maaf. Minta maaf. Belawan. Ini drama apa nih? Drama cerita Melayu. Hah? Cerita Korea? Jom, ada ikan ni. Hah? Belum lagi. Itu Jaya.
Tapak nombor 1 best lah ya. Tapak nombor 1 dia santai sikit. Buat panggang, buat panggang lah kat situ. Tapak nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 kita ambil. Tak ni. Kemah dia memang kecil. Tapi kita boleh, orang kata apa? Ha, sebab ni. Tak masak, buat BBQ, kita boleh bawa meja kat sini. Nah. Ni. Ni tapak nombor apa tak? Tapak nombor 10. Selesa sikit kat sini tidur. Lepas tu yang ni buat ni boleh tak barang-barang. Lepas tu boleh bakar apa yang kita nak bakar. Jadi Kita kan ni ada 3 orang. Untuk orang tak? mau ada kaki tangan banyak boleh lah. Bila kaki tangan tu banyak tu. Bedal lah satu. Kaki tangan tu memang banyak. Kaki tangan si banyak tu. Ha? Kaki tangan si banyak. Untuk meja. Ha? Betul dah. Dia dah dia bagi ya. Tak dengar sih dia. Ikan nak bakar, ayam nak bakar, ubi nak bakar. Gnocchi. Cepat pun tak boleh kan? Boleh tak? Murah. Cepat ni. Ha? Buat tempat boleh lah cepat sikit. Orang dia kan? Jauh juga. Jauh juga. Ada ni. Mana kita nak bergerak? Oh. 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 Oh, minyak tak bawa. Jana? Sabun. Sabun. Kuning tak kan? Tadi usu. Pokok usu tiba-tiba bijak pergi ambil bau Boleh bijak. tambah dia. Tak sedekah macam Nabila. Nabila dapat dah garam, minyak tak dapat ni. Belilah dekat orang tu tengok. Bayarlah dekat orang. Basikal jadi kan? Ha? Basikal jadi kan? Kami awet. Bayarlah kata dia. Ni ambil garam dah ni. Tak ada. Nabila, tugas tak habis. Dia pun ada jual lah. Ha? Dia pun ada jual. Dah, tak ada jual. Tanya, ada cuma tanya. Tak ada jual, ni tak kat orang. Ni dekat. Ni tak lagi garam ni. Garam tak lawa, minyak tak lawa. Aduh. Tak bawa minyak, tak bawa balik tak bawa. Takkan Mira tak bawa minyak. Apa nak sapu-sapu kan nak siapa? Tanya tu lah. Tanya mak tu. Oi, gimana kita ni? Apa benda pun tak ada. Pakai itu je kan? Ha? Pakai itu. Pakai apa? Minyak juga kan? Tak banyak. Banyak. Lagi. Lagi.
Ada dekat bilik nenek ada tisu. Dia ambil tisu satu. Tisu kalau ada plastik. Bagilah. Buang balik. Buang balik. Garam tak bawa, minyak tak bawa, benda ini. Awak lah. Kita punya ni. Kau pun orang bagi dia garam nasi. Saya kan ingat beli tu orang depan tu punya ada lagi nak. Beli katnya. Jadi semua ni bawa tak habisnya. Yalah. Lama. Alah, terbuka lah pula kah. Bodoh. Apa bodoh ini orang? Orang amat bodoh ni lah. Dia nak ketuk ni. Tapi tak boleh pakai batang ni. Ketuk ni. Tak boleh pakai tu. Kan dia. Tadi seberangan saja. Berangan orang. Ui, begitu dekat. Tanjung Katong, airnya jernih. Sekali lagi. Halo. Nak kopi kami lo. Okey. Daripada ni dah macam apa dah? Minta Tengok. Kita orang jangan bagi berserak. Penat pacar hari dah. Sabar. Bagi pacar hari buat. Habis? Esok mesti dia penat lagi. Kena potong kau Nabila. Tapi kenapa nak share? Sebab bukan akan habis pun nampak. Siapa makan jagung habis? Mata kail tu tengok Sofia. Siapa tu? Ica. Hai, Mata kail. Ica. Apa dah Ica tu? Siapa tu? Ica. Ica ke tu? Kau berumpan apa tu? Mata kail tengok Baby tak nak main kat bawah? Nak. Tak nak? Kenapa? Jawapan ni Yang gembok. Pandai. You ada. Mani.
Oh, ada. Bye-bye, baby. Ada ini yang renang. Tengok ah. Ya, ada kalau risau. Ikan ni mati. Dah terbalik je. Semua akaknya. Hidang tak, Mam? Kakak, dah ada baju sudah kakak. Duduk atas rantai. Kakak. Dah ada baju Acik. sudah. Lagi pakai tak ni ya. Daun. Kita macam jurulatih kat atas. Hai, hai. Ha, hu. Ha? Video, ambil video lah. Tu lagi video. Bukan video. Basah eh. Malam-malam lepak. Tempat orang lelaki. Hilang. Ya. Nanti. Makan. Makan. Peluang tu tarik betul-betul. Jangan nampak bungkuk tau. Ada ikan ke? Cari ikan tu ikan. Itu yang gelap. So, Pak cara baling. Sat, dia balik. Jangan dia kalut. Jangan bagi. Jangan, Beh. Jangan. Tajam. Ada mata kail dia. Tak ambil video lah tengok. Ada cucuk apa? Good. Buat TikTok ni. Tak betul. Tempo lah dia. Kita tadi kan dia nak aku apa kita tarik awal kan. Tadi kata kita apa ikan tu makan sat. Tarik. Video ni. Ikan dia. Ya. Ikan besar ikan kecil. Kecil je. Nek. Kita tengok nak tu. Tu ya. Suluh dia tak mau. Dia suluh-suluh dia tak mau main. Kami dapat ikan. Ni berat. Ni paling besar. Ni paling besar. Demu kecil. Semua Hello kecil. guys, boleh jadi yang ikan besar ni namanya Sofia. Buat tengah. Nah. Kata video tu, yang video tu ikan mati. Video game. Bila nak hantar? Dia ke? Nantilah kan boleh edit lagi. Belum ada masa lagi. Kena edit dulu. Alamak. Dia pelawak ni. Tu. Kat sebelah tu pelawak. Ha? Ha? Dia tahu ada tembikai. Oh. Nak masuk kopi mai guys. Selamat. Ya. Biar-biar tu. Ha. Kita lah kan ni dah. Gnocchi butter. Udon.
Alright. Apa je? Gnocchi. Ni kan nak ambil pakai tangan semua. Sikit ah. Okey, gnocchi. Okey. Sabar sikit. Anak gigi? Okey. Sama sikit. Sikit. Nah, tak ada sudu ni. Sudu tak? Nenek ada sudu tak? Kita ngomong apa? Ayam. Ayam bagian apa? Isi. Isi mana ni? Isi sos semua tak ada. Kepak mau kepak. Sini je. Ada lah. Ada sama apa? Ada orang berapa? Ada kanak-kanak ni. Orang dua. Udah kira dah. 3. 3 tak lah. Tak tunjuk. Dah 3. Mana tu Syaza ambil ini? Gnocchi ni mau ke tak? Buat sudu tak tu? Gnocchi hati dia. Gnocchi buat sudu. Jadi. Nampak dia hampa tika dah. Tak ada kat mana duduk kat sana. Saya masuk kat sana. Tak, gnocchi mau dah sudu dah sudu. Stop dah. Sudu bisa tak? Sudu. Mana sudu? Tak tahu. Mari, buat nyepit dah mana. Kau nak ambil ke tangan dah, boleh makan ah? Ambil ke tangan je. Makan hampa. Kotor. Ada kotor ah. Nampak basuh bungkak jadi nah. Ni. Kau bangkit punya. Kau mau ayam apa? Apa je? Apa je? Kumpul ayam mau. Ni mau. Ni. Dek, ni buat ayam. Nah ni. Ni. Isi ayam. Kepak mau. Isi ayam mau. Isi ayam mau. Anak. Sekejap. Ni mau. Nak yang ada tulang. Nah, ni ada tulang ni, Ana. Mau. Kodok 3. Gnocchi mau. Adik. Ada penyepit ah. Orang je penyepit. Tak makan pakai tangan kau saja. Gnocchi? Nak. Gnocchi nak pakai tangan kau? Nah. Tidur. Tidur bukan selamat. Letak tangan kau. Pegang juga. Sama juga makan. Mak ayam. Banyak kali punya ha. Maunya ayam apa? Ayam apa? Nak macam nombor 3. Abang makan ayam mana? Mana ada ni mak? Ayam apa? Kamu dah terlambat. Ada buat agak. Agak je mak. Ada lagi. Ada. Saya kan cakap Pak Iman. Mestinya over, mestinya over. Ada. Mestinya over. Afiq. Jangan pada janji lah. Mestinya over. Mak. Bibi? Mak. Ini anak mak. Ini. Si, orang ni. Tak nak tulang. Sekejap lagi datang. Apa tu? Telefonnya. Tak wih, buah. Ambil. Buah apa tak? Buah apa tak? Ayam mereka. Belum mak call ni datang. Ni ada bubung nira dalam tu telefon abah. Kau balik dalam lubang ni lah. Mana? Bagian mana? Bagian mana? Masih Andi nak cari ada. Kosong. Tekan nombor telefonnya. Ni. Kosong. Cipnya ayam Tasha. Paha kamu punya? Ni. Paha. Kami pernah makan nasi. Kan goyang gigi kat sini. Bahaya. Nah, makan benda hangu bahaya kan? Tak. Boleh je, tapi bahaya juga. Bahaya juga. Kalau serap sangat. Bahaya juga. Ha? Kalau sedap makan je lah. Tapi pahit. Pahit buang.
Nak. Endon. Dek. I-N. Ni dia kata. Ush, ada jagung lagi. Duduk lah. Sarah api dah Ana? Ada. Pak nenek bagi dia malu nenek. Anaknya dah besar lah. Jangan cium adik. Saya cuba tengok bawah je mata aku ke mana. Tak. Ini Mariko. Jadi dalam je nak tak? Iya betul. Ayo ni, ambil semua kat mata tak? Mata tengah. Malu. Ambil. Awak tengok. Ha? Dah. Awak tengok. Alah, Nyan dulu lagi kecil nenek yang malak ni kena entak. Dia gugut dia tegun tu mah. Sayang. Nya kai kensot eh. Tapi jantung kita kecil. Tapi belanja jalan. Nenek ensot. Panjang agak ingat. Cium tak? Yeay. Ensot. Ai nak cium tak? Balik-balik Abang Afiq yang kena cium. Nya selalu dicium juga. Dak Balik Abang Sofia dah Afiq. dah. Sofia. Ni mana? Ni tahu nama. Alah. Cemburu dia, cemburu. Cemburu ai. Cemburu ai. Cemburu dia nak. Lah. Lah depan lah. Ha. Balik Abang Afiq yang cium. Depan. Pelang ni. Belum cukup. Tunggu lah adik buatnya dulu. Dia orang nak cium bau aku gemuk. Dia orang cium bau. Aku gemuk. Minum air sekejap lagi tak? Cakap lah. Malam untuk berkemis ajak kita orang. Kejap-kejap angkat kemis. Jauh pun nak pergi ke tandang. Kita dah jauh. Mana? Sejuk. Oh, pagi-pagi. Ikan tak kacau lagi. Bekarang budak-budak nak bakar marshmallow. Allah. Sahur apa oh? Ada lagi? Dua. Ha? Motor tu tak kita bakar. Ni saya apa? Tak ada orang dekat sini. Dia pergi mandi kat kolam tu pi. Cepat. Buka baju dulu.
Survivor tak cara ni. Kita tak nak cuba tu. Ada tisu mak satu paket malam. Dekat mana? Tak. Tak tahu pakai tak banyak ah, barang jahat tak banyak ah. Kat situ je. Balik. Ya, Muhammad. Muhammad lah. Tahu tu hijau. Bengking. Mana. Ambil. Hai. Hijau. Oh, nak mandi dah. Masak. Nak masak. Nah. Ambil. Tahu ah. Geram ah. Ya masak. Ya masak habis terlondes sebab bapaknya kelak. Hah? Jom kita Maggi sebubuk lah sikit. Ha? Maggi sebubuk tu. Okey. Usu masak Maggi. Pandang marshmallow. Pacik arel masak Maggi dah usu. Lepas panggang marshmallow. Saya. Okey. Kat atas ada tu
bahagia ke atas. Kita tarik. Tak boleh, awak belum masak. Tidak ambil. Dah malam kata kena ambil gambar dulu depan mancing. Dengar bunyi air terjun. Okay, kita pergi sana pula. Ini jalan angin di depan tu. Kita naik bukit. Kat sana. Afiq masak Maggi. Ais masak Maggi. Usu kat sana. Orang kata Ais. Masak Maggi Usu. Tarik panjang. Mak, cari. Tengok dia cari. Ha. Adik, Itulah. dah habis makannya. Air pula hangus sangat dah tu. Nak. Jadi keluar. Kata bakal Pondok. Dia cair Dia cari ni. Ha, dia cari. Wish kah? Ha? Mak. Siput. Ikan tengok dia punya bara dia kan warna putih kan. Pastikan dia warna merah tu. Baru dia panas. Lelah kota. Wish. Tarik. Mana dalam? Dia letak di sini. Bawah. Alamak. Kita bakarnya. Kita kamu. Pia. Pia. Iya. Bong. Bong. Dah. Sarah tak makan marshmallow? Lagi makan lagi ya. Adik? Adik ada dua. Ini adik, ini adik. Baby? Adik tak makan marshmallow? Tak nak? Abah mana? Abah tidur. 1, 2, 3. Kita balik pukul berapa? Kita balik sekarang. Jangan. Boleh bolu. Ayam tu macam nak busuk dah. Muhammad. Oh Muhammad. Muhammad. Dah mandi ke belum Muhammad? Muhammad. Tahu ada. Susah lah dua anak ya. Mekat. Ini dengan sabahnya aja. Dengan sabahnya. Ya emak dengan sangkanya. Masa depan kan kita nak buat camping kan. Kita ambil 3 hari 2 malam kan. Kita buat food tak? Bayar bulan-bulan. Kita bayar bulan-bulan. Bulan 50. Kita camping lah. Iman. Ya bengkeng lah. Nalasnya tu. Besarnya. Ha. Hilang Mana lah? Betul kan? Wan bangun lah. Dia tunggu. Dia tu kak, kalau kau tak kasih bangun, dia tak bangun.
Kadang kalau dia bangun pun tak mau bangun. Ah. Teh makan ubat dah. Adik apa? Syakira dah mandi habis dah? Dah. Settle lah. Sejuk dia. Wah, sejuk dah. Dah mandi dek. Ada nak mandi. Ah, Dalam. Tak boleh dalam ah. Dalam tu. Jauh dia nak lapang tu. wow, dapat ikan. Boleh masak lah. Tak boleh. Terdepan je kau. Gas tu. Mandi sini lah tak? Kau laki senang lah. Dah selesai. Alah, di atas. Nyalah. Atas kat kotor sikit. Oh. Tapak nombor 1. Apa ni? Kisah kucing. Alah, berapa? Harga berapa? Tapak nombor 1. Nampak. Tapak nombor 1. Harga tapak 2 hari 1 malam 130, 3 hari 2 malam 250, 4 hari 3 malam 350. Tak termasuk kemah. Smart. Manggang. Tapak. Sapu. View. Tapak nombor 2. Hafal. Tak ke. Tapak nombor 2 sempit. Memang besar tak boleh. 2 hari 1 malam 120. 3 hari 2 malam 230. Itu mahal sikit. Ha? 130. Nama apa dapat ni? Tapak Ini kau apa? Orkoma. Ya, tongkat ali tu. Kalinya. Tapi sempit dia selesai. Akan datang orang kena pilih lagi. Tapak nombor 3. Nalah 3 hari lah. 230 juga. Sesuai luas. Harga 3 hari 2 malam 230. Puas. Nombor 4 penat sikit nak naik tangga. Tapi mandi depan ni aja. Besar. Cuma tapak nombor 2 ada sempit. Tapak nombor 4. Okay. Tapak tu kau. Akan datang kau pilih-pilih lagi kau nak tapak mana satu. Dapat 3 ni lah, Ina. Ha? Dapat 3 ni. Mana? Kaki 2 3 ni lah. Sempit. 2 3. Semua dah lah. Sempit gila. Ni tu tapak apa tu? Belakang sayang ke? Kami belakang kot asal. Ha? Belakang. Belakang pada budak-budak ah, Tu murah sikit. 3 hari 2 malam 170. Sama je. Tu 3 hari 2 malam 170. Yang berapa? Sama tak? Sama tak? Sama je 170. Tapi apa? Barbecue dekat ni. Kau masak. Ya, ada ruang barang. Ya, atau besar tu. Ya. Ni. Yang ni bubuh ni sampai tu 55. Betul? Kita aja lah. Tapi tengah-tengah ni patut panas sikit lah. Sebab kami kak. Situ luas kak. Lewat orang. Luas lah? Mana? Oh, ini luas ni. Tapak 5. Ini tapak nombor 5. Ini lagi. Lima.
Tu kan luas Nabila, tak tapaknya tu. Tapak di sini Nabila. Kalau berkemah dia sempit dah lah. Pakai kecil tu lah. Ha? Tapi dari kecil jugalah. Ha? Masaknya, tempatnya terus mandi. Air ni dalam tu. Aku beli sikit nak pijak ni. Kumpul-kumpul tu. Sama masa kita pergi dekat yang nombor 1 yang pertama. Kita pergi yang ada bulu-bulu kan, Bali ada Bali. Yang ada apa? Ada jejantah kan. Banyak lah tu. Yang tu lagi lah dia punya pasir dia berabuk. Yang pasir berabuk lah. Tapi yang tu betul tak terbekalai tu. Tak ada orang Selenggara tu tengok. Tapi ayak rendah. Dia okey lah ayak rendah. Nanti masak. Tak ni memang nak mesti juga lah. Okey. Ini dia okey ni. Ada ruang masak yang luar. Dia gelap sikit no. Gelap. Tapi yang paling okey tau awak. 1, 2, 3. Satu. Ni 1, 2, 3. 1, 2, 3 tak sebab apa? Dia ada tempat macam dekat turun nak mandi kan. Betul lah. Tempat kita nombor 1 lah. Ada tapak makan sesuai juga. Banyak. Tengok tapak tu ni. Tapak tu dapat macam mana? Berapa tu? Tu menurun ha. Masak ni atas. Masak ni atas. Ya, nak masak. Ni atas. Oh penat. Sama 3 hari 2 malam 170. Ni tok. Oh, tok kembar kok ha. Tengok tak? Tok. Orang tok. Ha? Oh, ni buat bakar dia. Sempit. Tu naik. Ini tempat nombor apa tu? Untuk 170 sama juga dapat 13. Untuk orang tua-tua je. Kami orang sikit lah. Akak tak mau? Masak dia. Orang. Pergi mandi. Angah pergi mandi lah. Mama ni aku buat apa kak? Pergi mandi, Angah pergi mandi dulu. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak Mandi, sudah. Pergi mandi dulu. Tadi dekat tengah hasiat abang. Dia mesti lah. Mau makan yang tu ha? Dah makan yang tu. Akan suka tapak tu. Depan ni kah? Tapak 10. Oh, ya. Mesti dekat dengan pergi tandas lah. Nampak pergi tandas dekat. Naik. Gudu. Pergi tandas. Sampai lah. Lepas ya. Yang boleh buat kemah kat situ. Lepas nak masak ha, ruang besar. Ruang besar. Masak situ. Sesiap. Ini orang meja makan. Ha, lepak situ je. Boleh kan? Besar sikit je. Terbesar sikit nak? Lepas nak pergi jamban pun senang. Dekat. Orang tua-tua boleh macam ni orang. Cakap orang tua. Macam cakap orang tua. Senang lah dia. Senang. Oh, sebenarnya saya tanggap sikit je nak. Nak pergi siap. Ha. Kemah sini ha, situ camping. Kalau tapak nombor 9 nya panggang. Panggang. Oh, panas tu. Tu gelap sikit. Ha? Mana? Sini kan? Ha, ngolok. Tapak yang sesuai nombor 10, nombor 1. Nombor 1 yang mahal sikit. 3 hari 2 malam. Keluar ni lah mas. Kan? 170 tolak 200 setengah. Berapa dah?
170. Si, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ha? 2 hari 1 malam 130. Si, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 130 Senun? Berapa dah? 250. 3 hari 2 malam. Oh, tambah RM20. RM20. Tapi luas. Luas. Okey, tengok dong. Ada hari. Ha? Imam dengan Nabila suka-suka. Imam dengan Nabila suka-suka. Munafat tak suka nombor 10. Mana kasih nombor 10? Ha? Tak je. Adik. Nombor 10 seronok sikit. Bila keluar Mimi dah akan nak buat video lah. Sebab kita nak ingat. Ni tapak nombor. Nombor 8. 240. 170. 3 malam. Masak. Nak turun tangga lagi. Nak masak siap. Nak basuh siap. Sesuai. Tak. Tapak kecil sikit. Panas sikit. Air sini. Oh, tu okey ke ha? Itu okey ke? Oh, naik atas tak nak? Sini tu. Tak siap, plak buah situ. Nah, masak situ. Macam tu. Macam ni tadi. Biasa susah. Kau masak siap. Kau basuh tangan siap. Kau masak siap. Ni ada divider sikit. Tapi untuk anak Rami boleh ha. Dia boleh makan kat tengah-tengah ya tu si. Bo pusi healing sikit dekat depan ya. Tok dengan basuh tangan dengan rumah. Healing kita. Oh, tak masak apa ni. Kan tok ni ha. Ha? Jangan basuh tangan, air semua turun dalam tok. Tempat kumbahan lah. Kita pun okey kan, healing tapi panas sikit lah. Itu untuk keluarga besar boleh kan, keluarga besar. Ha? Cara rumsay. Kemas. Nanti datang lagi ya. Oh, nya suruh datang lagi ya. Kata durian mesti ada. Baru boleh kita datang. Sofia jalan. Baru boleh datang. Jangan ambil orang yang tak pakai tidur. Jalan. Jangan goyang-goyang. Tak ingat nak. Jangan apa waktu Kita akan tudung lupa. Ya, kita pergi tempat lain. Okay, semua nak balik dah. Jadi, kita pun nak bersiap sedia untuk balik. Tapi tak nak balik. Bye. Kami. Ngasuh kami tapi kami pergi angkat barang. Dah besar jangan kalau buang air nenek. Dah. Dekat di bawah kena.
balik dah. Bawah. Apa? Nak kata tak bawah ni. Saya haus. Dah, apa sat? Kau ikan nak ada bantal asyik letak. Jadi gemuk Ali ya. Apa? Orang kata kena buang. Buang. Sama dah kami simpan. Apa? Baru sehari ke dah lama dah ni. Berjam-jam. Tak berapa minit. Minit kami tangkap semalam. Kami jumpa dekat kolam. Ini kabur dah. Ini sebabnya. Orang cakap besok kami tidur ni kan? No. Betul lah, betul. Betul lah. Kita main lagi. Lekat. Nyata bagus. Bang. Tengok dia sampai ya, awak lari. Barang dia sampai ya. Sula. Kemah nasi. Itu saya betul-betul kan saya lupa. Tak, mereka menganak orang. Oi, bantat belum mbak. Di sini. Berapa ni? Ribut katila. Kami dah Nak pulang. nak pulang. Dah habis dah perkhemahan kami. Kami nak pulang. Kami nak pulang dah. Kami nak balik Adik, dah. cepat kali. Orang kita sembang ni lagi. Dah ni orang bukan orang. Nek, kakak, nenek mak. Lah, orang kita bersembangnya. Bibi masuk dalam kemah. Oh, pelan-pelan relax kat dia bawa. Bawa orang habis sembang. Bawa pergi orang tu lagi. Lepas ni nenek. Anu, Pakcik Adil. Kau tunjuk muka Pakcik Adil tu. Masuk kami lah. Pakcik Adil dah Saya bawa habis dah. dah. Dah belum apa? Saya boleh makan. Habis dah camping kita ni. Habis dah perkhemahan kita. Angkat ni. Tolong Pakcik Adil angkat bantalnya. Kita orang kuat. Cara ni tadi. Angkat. Dia tadi cara. Angkat dia. Kemah kita dah kosong. Apa? Jadi. Tunggu dulu. Kita nanti bisa jatuh. Nanti. Dan kita balik kat Sofia. Dekat Afiq je lah. Terus saya tugas ke depan ni. Bang, itu. Nek benda ni. Itu benda ni saya tuju. Tiga orang boleh terjatuh. Lampung ni tinggal lagi. Kita dah puas dah. Nah,
Afiq. Afiq nak review. Review. Review ngah. Review kat ngah. Review apa? Pegang. Ni baik kami. Kami boleh pegang lagi. Salah, Afiq baru je pegang. Terus nak ambil. Kau boleh pegang apa ni? Tahu lah, aku belum. Tak pegang mana-mana. Kan Sarah minta. Nak. Ambil ya. Saya minta orang pegang. Mana tu Fir ambil? Cek. Okay, hai korang. Jangan laju-laju. Kita tu nampak tak ada kolam, ada homestay. Mata saya. Ica punya 5 minit saja. Tiba-tiba ada. Tepi dah sikit Aish. Tengok. Okey, ada kolam. 5 minit lagi. Lepas tu ada kemah. Lepas tu ada tu ikut suka hampa lah. Hampa nak mandi sungai ke, nak mandi kolam ke. Kat sini view dia sangat cantik. Hampa tak mah, hampa rugi. Memang kena datang. Kat sini juga ada kemah. Dan banyak-banyak tumbuhan juga di sini. Okey, dekat sini ada tumbuhan tumbuhan markisa. Okey, tempat lain ada tumbuhan cekor makan. Lepas tu ada lagi gelangga. Lepas tu macam-macam lagi dah tumbuhan kat sini. Tumbuhan kat sini cantik. View pun cantik ya korang. Nampak tak? View dekat luar lagi cantik. View dekat luar lagi cantik. Kalau korang tengok, memang terus nak datang ya. Tempat ni confirm banyak orang datang. Tu view dia. Tu bukit-bukit sana tu. Tu tumbuhan dia cantik. View dia pun cantik. Hampa tak payah takut. Ada tempat pembakar, ada camping, ada tandas. Nampak tu bukit. Lepas tu perumah-rumahan macam tu. Lepas tu bukit sana. Okey. Tu view kat sini pun cantik ya hampa. Nampak. Okey. Cantik kat sini view. Dia ada banyak tumbuh-tumbuhan yang cantik. Wah, dekat sana lagi cantik. Bukit-bukit dia. Hujung sana bersama. Okey, sampai situ saja. Kita masuk balik. Jangan jauh-jauh, nanti hilang. Jauh-jauh ke alam lain. Kita tempat yang okey, dekat sini pun ada homestay lagi. Ada homestay, ada camping. Kau suka hampa nak nak camping, apa nak duduk kat kemah ke ataupun duduk kat homestay. Tapi duduk kat kemah lagi best, rasa sejuk. Malam-malam lebih hujan ke. Kat sini banyak kereta. Okey, ni kereta panjang dan banyak saya. Ni kereta Pak Atis dan Mak Atis saya. Ni kereta Pak Cik Arif dan usu saya. Ni kereta nenek saya. Okey. Dan ujung sana tu, ni ujung ni tak tahu kereta siapa. Dan dekat sini ada tandas wanita. Tandas pun bersih. Dekat sini. Okey. Kat sini tulis. Sini Padang Belon Gate Krabi Farm Campsite Muhammad Syukri. Nombor telefon dia. Okey. Tu macam-macam view dia. Okey, cantik. Kita kenal tu. Okey, dah bye-bye. Nah, dia tadi nak buka. Kau ke apa? Macam tengok Alik. Dah. So, kita nak tengok kemah dulu. Kita tengok kereta.
Okay. Nenek. Kena sembang lagi lah tu. Baik hebat. Kami ada nak habis dah nak pulang dah. Kelak datang lagi. Abah. Tak ambil gambar. Orang gila. Kau lah. Kata orang. Kita pergi kat sebelah pula. Kemah nenek. Mana nenek. Aduh. Ini kat kereta lah sekejap lagi. Ada Abah Alek. Penat. Penat sudah. MR pula. Ni air mata merah. Saya berak. Merah. Habis-habis tu. Kami lah sepatutnya. Kami. Oh, tadi Cik kata dah kan. Siapa dapat, dia dapat kan? Dapat. Kami. Lepas ni kami. Itu tadi kan buat luar kat view tu kat tu. Kurang mana labi-labi? Labi dah. Tu kan tunjuk kat luar tu tadi view. Bukan kau tunjuk. Tadi tunjuk lah. Macam-macam bukan tunjuk lah. Lebih-lebih lah. Tak best lah kalau tak ada lebih-lebih. Kalau lebih-lebih buat dah besar. Lari kita boleh masuk lah. Kalau tak ada lari-lari kita boleh masuk. Mana lari-lari? Lari-lari. Mana lari? Mana saya tahu? Kucing. Sunset kalau tengah hari tengah malam kita boleh tengok sunset tu kat sini best sebab ganti ke pula. Sophia, ni lagi. Yang panjang tak pakai baju. Oi, mana baju oi? Pak gendut. Apa panjang tak ada baju? Gendut. Kelumpas. Tu. Tadi. Ruang 3. Kakak minta. Apa tidur kat mana? Ya. Apa tidur kat mana? Sini. Ai, mana satu mana? Kami tidur kat Kami situ. tu sebelah ikan siapa dah? Abang panjang. Satu. Apa yang panjang? Panjang. Panjang orang panjang dia panjang. Satu. Afiq tidur mana? Afiq tidur dah kemah. Oh lah. Ya Afiq tidur. Afiq tidur dengan Afiq. Gila Afiq tidur dengan Afiq. Tunjuk tandas. Tandas busuk. Tandas dia besar tapi air dia larian. Ikan tak kami kau buka dia senang. Tapi tekan ni benda air ni masuk dalam muka
Dia tak malu ah. Nanti sini. Cerita macam ni. Dia kata, ini kau apa ni benda apa? Kenapa buka? Tu kami tak ada kau. Tu betul kan tu talang. Depak masuk dalam muka. Ayah tak kemana. Patutlah ke bawah. Dah tak apa nanti aku buang. Kau. Nice. Ni kami. Tak. Dah balik dah. Hei, bangun-bangun terus balik. Jom kita lihat. Jangan tengah ambil elok kata yang benar-benar. Kau dah rakam. Baik kau lah. Abang tengok. Maknanya okey. Itu giliran. Okay guys. So hari ni saya dekat Sekejap. Kita cari dulu jalan. Dia dekat tak nampak lah. Sekarang dekat GPHV Crow Farm Campsite. Okey, kalau korang nak pergi dekat je. Tapi kalau dekat kalau apa? Malam sejuk ah. Tak. Okey. Sekarang ni rumah ni rumah kami dengan campsite ni dekat je. Saya tak tahu tempat ni dekat mana sebab saya dalam kereta saya tidur. Saya turun dulu kita tengok ada orang mandi ke tak. Okey. Kita tengok semua. Luas. Cantik ada lama-lama. Okey. Cantik kalau dekat sini dia apa? Dia tak dalam, kalau dekat sini dia dalam lah. Sesuai untuk anak-anak korang nak mandi ke apa. Okey. Lepas tu dekat camping kalau kita nak tidur, sebelum tidur tu kita boleh panggang dulu. Nak jatuh. Okey. Panggang. Okey, sabarlah. Okey. Nak jatuh. Okey. Kita belum habis lagi. Ni kalau banyak. Tengok satu-satu. Tapi tengok yang tak ada orang. Tadi ada orang. Ada orang, ada. Okey. Kacip. Ni kacip Fatimah. Ini kosong tau, cuma barang kami yang dekat sini. Barang diorang. Ni dia dah kemas-kemas dah. Dia tak dalam kereta. Okay. Kita tengok. Batu besar. Naik atas. Itu tempat apa? Adalah pokoknya. Okey. Nak balik dah. Dah penat bercuti. Balik dah. Ini dia ada wifi free.
Okey. Apa Ngah cakap? Tak tahu. Baru 4 minit. Ini buruk. Okey. Ni awet adik. Lah. Ni. Ni awet Zafwan. Ish. Okey. Kolam dia. Okey, ni kura-kura. Okey. Sudah. Panas dah. Panas Ngah? Dah 5 minit dah. Sekejap. Tunjuk Ngah dulu, tunjuk Ngah. Tok ni sabar. Wah, laju. Nah. Dah 5 minit. Ha. Apa Ika cakap? Okey, sini. Berapa Sekejap. minit? Bagi dia mau teringin. Okey. Berapa minit? Baby jalan sana, jangan jalan dekat air. Berapa minit, Kak? Baby 2 minit je. Nah, ikut baby. Inilah kapal program mandi kolam. Nah. Bagi stabil. Bagi jalan. Okey. Nah. Okey, baby cakap. Orang kan angkat pegang tadi. Hari ini orang mandi kolam. Buat. Okey. Lagi. Nah, jalan. Pelan-pelan. Sekejap. Sampai 2 saja. Jadi dah di mana lagi? Kat atas. Kurang. Ha. Sekejap. Bagi stabil jalan ni. Sekejap. Salah sini. 2 tangan pegang tadi. Nak. Tak boleh. Nak. Jangan kampas-kampas. Jangan kampas-kampas. Nak. Sabar. Gila-gila. Sabar. Jangan goyang-goyang. Nak ambil video yang tak goyang-goyang je. Penat. Sabar. Gila-gila. Saya tunjuk anak. Saya tutup. Saya takut. Nah, kata jangan stabilkan tangan. Apa? Cuba jangan tampak mulut depan orang. Tak nak pegang. Tangan jangan goyang. Sabar. Apa? Cakap. Saya ketawa kura-kura. Belum lagi kami. Sabar. Tak kau. Ada kecil. Dah. Cukup dah. Dah. Berapa minit dah? Kami pula. Sabar. Ni kereta kami. Ni kereta Syazah. Ni kereta nenek. Okey. Kita mau jalan. Di sini ada kolam. Tengok. Sini ada kura-kura.
Ya guys, ada daun. Okey, di sini labi-labinya hilang. Kita nak pergi tengok kucing ni tandas. Meow. Kalau kita bagian kan. Okay. Meow. Meow. Ada lagi kat atas tapi dia pasti tidur. Tu dia suka meow. Jalan. Duh. Lanjut kita bikin bagian pink. Mau bergambar terpentas. Dah. Berapa minit dah? Dah. Cakap dah. Cakap apa? Cakap ada apa? Ha? Nani. Dah cepat. Hai, nani dah cepat. Happy birthday to you. Happy birthday, Ica. Happy birthday, Ica. Birthday abah ke esok? Ha? Jadi Esok birthday abah lah. Banyak cakap abah. happy birthday. Kan ada berapa? Jadi tak Boleh bilang. jadi kakak bilang. Diam. Lagi bila abah sampai sini, semua orang nyanyi semua. Panjang atas sini semua orang kena nyanyi happy birthday to you. Okey, faham? Diam dulu. Jangan ni surprise. Ini pasti panjang. Ada kek Ariel je, Mira, ada kek Ariel tak atas meja? Ada kek Ariel aja. Okey. Birthday one kan? Dah. Kita menari, cuba menari bentuk yang sama. Sabar lo. Tanya nak buat tungguan datang lo. Siapa boleh menari bentuk yang sama semua? Back. Jangan belum. Bukan kicau. Okey. 1, 2, Datang belum? 3. Kau panjang duduk depan ni dulu, baru orang penyanyi. Kau panjang dari depan ni dulu. Wan, dari depan tu Wan. Okey. Right. Okey. 1, 2, 3. Munira, jom. Kita nak usah apa? Kita nak buat apa? Kicau. Wan buat apa tadi? Banyak gambar. Kicau. Ada. Kicau. Wan buat
Rumah bawa pis dia automatik tengok gambar. Bawa pis kalau automatik dia tengok gambar. Macam garing belakang. Ha. Lagi seorang kena buat pis lah baru dia automatik tengok gambar. Duduk belakang kan lah. Astaghfirullahalazim. Anak ni duduk kan lah. Mira, cepat. Ada. Jangan nampak ngap. Nabila. Ha? Ada kau. Ada kau. Kereta. Laki di belakang, laki tinggi. Kita jangan nak. Laki di belakang. Mama nak duduk. Hey. Macam ni betul. Apa lagi ya? Bakar dengan benda ya. Dah, ke depan datang lagi. Bye-bye, Dik. Adik. Bye-bye. 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 Bye. Kenapa lagi? Dalam plastik orang di telefon kakak. Keluar, Fik. Jalan. Apa tu tepi sikit? Jangan lah kat situ. Tepilah orang ni tak nak lalu. Astaghfirullahalazim. Kita berjerit seorang. Pergi sana, pergi sana. Pergi sana. Tinggal sini ya. Aduh, hai. Orang nak melanggar hampa dah lagi. Aduh, sat. Mau digambar juga. Siapa? Sini. Mau digambar. Ada juga ikan keli. Ikan keli. Ikan keli siapa ni? Oh, yang tadi tu. Mira dah tak makan. Ni tak makan. Dia tak pandai makan. Mau digambar. Tak boleh makan. Pandai aku makan itu ikan keli. Adik. Sedap ikan keli mau. Kecil diet. Adik suka mau mandi tadi. Aduh. Hai. Ada orang tua bagi kursi ya. Apa? Masuk